So ini adalah video POV. Aku nak tunjuk kat korang macam mana aku set up aku punya Ulanzi U Studio ni. Okay, so first sekali, okay, aku akan buka dia punya apps dia, Ulanzi U Studio. Nampak macam ni Kemudian untuk butang ni, setiap butang yang ada dekat sini korang boleh setting ikut profile dia. Contoh macam aku nak setting untuk, mungkin aku nak buat shortcut untuk apps Final Cut Pro. Okay, so aku tinggal tekan je ni, search Final Cut Pro, tekan Final Cut Pro, kemudian aku create dan dia akan jadi shortcut untuk Final Cut Pro. Maksud dia, bila korang dah buat untuk Final Cut Pro ni, korang hanya tinggal letak shortcut dekat sini. Nampak? Okay, so korang tinggal tekan shortcut lah. Korang tekan lah apa pun korang nak tekan. Okay, contoh Okay, tekan sini. Okay, so bila korang dah setting kat sini, okay, dan korang okay, ini korang dah tutup dia kan. Okay, so korang buka apps Final Cut Pro. Okay, korang buka app Final Cut Pro dekat sini kan. So app Final Cut Pro akan terbuka. Jadi bila app Final Cut Pro ni dia dah buka, korang akan perasan benda ni akan berubah terus. Maknanya app Final Cut Pro dah bertukar. Nampak? Aku setting apa kan, dia akan keluar macam tu. Kalau ada setting dia keluar ni lah, shortcut. Dia memang akan auto buka ikut apps yang korang dah buat profile. Okay, contoh lain aku buat tadi apa lagi aku ada buat. Okay, so untuk OBS, okay, buka OBS. Nampak ni, dia tukar scene dia pergi ke OBS. So aku tekan balik sini, aku nak tutup OBS. So dia akan back balik kepada sini. Okay, so macam tu lah cara dia. Jadi sangat mudah untuk korang lah, kepada korang yang ada buat kerja-kerja yang memang banyak guna PC daripada pagi sampai petang. Untuk office pun sesuai je sebenarnya benda ni. Contoh korang kalau macam office bagi aku mungkin korang akan selalu switch apps. Contoh daripada Word korang switch ke internet, Chrome ke apa. So benda ni function lah untuk korang. Okay, so untuk korang yang nak dapatkan Ulanzi U Studio ni, korang dah tengok video POV ni, mungkin korang pun rasa macam berguna kan benda ni. Bagi aku memang sangat berguna untuk aku lah. Untuk korang mungkin korang boleh fikirkan, mana tahu dia mempercepatkan kerja korang Okay, so kalau korang nak dapatkan yang macam ni, korang tekan je dekat bawah. Korang tengok